Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولئك رفيق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Kami redha Allah sebagai Tuhan kami redha Islam sebagai agama kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi kami. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi serta ahli tangkuasa Surau Al-Amin, Taman Bandar Selangin, Gengging, para pegawai surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pegawai para petugas dan sukarelawan surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini dalam majlis yang penuh dengan keberkatan, iaitu majlis ilmu. Sebelum kita antara perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah nak mudahkan jalannya ke syurga ialah orang yang datang ke majlis ilmu. Ini taman syurga di dunia, kan? Siapa yang berat nak datang ke taman-taman syurga di dunia ni, na'udzubillah lah, jangan berat juga nak pergi ke taman syurga di akhirat nanti. Sebab ciri-ciri itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik, kita sambung. Lama tuan-tuan kita jumpa. Saya rasa last kita jumpa itu bulan 11 kot. Oh, lama, 5 bulan. Jadi bolehlah refresh balik. So hari ini saya akan baca last itu yang kita bincang ialah kematian pada 3 alam, kan? Berbaik sangka dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pagi ini saya akan bacakan daripada kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi, sambungannya, mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi beruntung siapa di akhir hayat dia nanti dia boleh sebut sendiri. Ini orang paling beruntung. Nak meninggal, banyak dalam riwayat sebut, orang-orang yang baik ni, orang-orang yang soleh ni, di akhir hayat dia boleh ingat dan dia boleh lapaskan kalimah la ilaha illallah. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa. Kalau tuan-tuan Allah Ta'ala nak bagi rezeki, kita boleh jumpa akhir kalam dia disebut la ilaha illallah. Tak payah ajar. Kalau tak boleh juga, kurang-kurangnya jadilah orang yang diajar. Diajarnya ditalkinkan masa akhir hayat tu. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah mayat daripada kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya mayat di sini orang yang tengah nazak. Orang yang tengah sakit tu, talkinkan dia. Jangan sebut mengucap. Ngucap, diikutlah ngucap dia kata. Bacakan kalimah itu dan sekadar la ilaha illallah tu sahaja. Itu sebab masa hidup ni perbanyakkan
sebutan la ilaha illallah. Perbanyakkanlah memahami, belajar la ilaha illallah. Allah Ta'ala suruh fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu paling utama ialah memahami, mengimani la ilaha illallah. Tu nombor satu. Kalau tak faham tu belajar dulu. Kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Kan faham betul-betul la ilaha illallah tu, biar dia jadi darah daging gitu. Kalau tak faham, jangan mati dulu, postpone. Sebab besok pun dalam kubur dia akan tanya. Dan ada orang yang Allah bagi kemuliaan, dalam kubur pun bila ditanya oleh Nungkan Nangkit, dia akan jawab dengan kalimah la ilaha illallah. Dia bukan kata Allah saja, dia akan jawab la ilaha illallah. Bila disebut, Nungkan Nangkit pun tegak, gerun dengar. Kan? Itu sebabnya zikir yang pasti kena buat setiap hari lah, wajib. Kan? Setiap hari sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah banyak-banyak. Nampak berhala, nampak kuil, nampak gereja, baca apa? La ilaha illallah. Paling kurang. Masa sakit pun baca la ilaha illallah. Dah tu, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cara nak ingat Allah paling afdal apa dia? Tak ada cara lain lah. Sebutlah la ilaha illallah. Tu paling utama. Tak ada zikir lebih besar pada tu lah. Baik, dia kata, talkinkanlah mayatmu dengan kalimah la ilaha illallah. Ibnu Abu Dunya mengatakan daripada Zaid bin Aslam, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Izah tadaral mayit." Apabila kamu menghadiri mayit, orang yang akan mati, falakinuhu, maka ajarkan dia. Ajarkan dia, bisik kat telinga dia la ilaha illallah. Dia pun ikut la ilaha illallah. Cukup. Fa innahu ma min 'abdin yakhtimu lahu biha mautahu illa kanat zadahu ilal jannah. Apabila kematian mendatangi seseorang, maka talkinkan dia. Ni maksud talkin ni. Talkin yang pertama. Talqin yang pertama apa dia? Ajarkan si mati ni kalimah la ilaha illallah. Walaupun sepanjang hidup ni dia hidup dalam keadaan kafir. Kan Nabi bapa saudara dia tak Islam kan? Nabi sebelah, Nabi ajar tu. Wahai bapa saudaraku, Nabi talqinkan. Ucapkan la ilaha illallah. Kan? Maknanya gitu. Makna dakwah ni sehingga ke titisan yang terakhir. Sebab Nabi ni kalau apa dia nak tarik seluruh umat dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni nak masuk syurga seorang-seorang. Kan? Tu bezanya. Kita mikir diri sendiri pun tak lopeh. Nabi fikir umat dia sepanjang masa. Kan? Sebab sedar atau tak sedar, umat Nabi Muhammad ni bukan orang Islam je. Orang Yahudi umat Nabi, orang Nasrani umat Nabi, semuanya umat Nabi. Siapa yang hidup di zaman Rasulullah, sehinggalah hari kiamat, dia adalah umat Rasulullah. Maka talkinkanlah dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana siapa saja pada akhir hidupnya mengucap kalimah tersebut. Dalam doa minta, yang pertama, ya Allah ringankan sakaratul maut kami, minta dalam doa kita. Yang kedua, minta ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul, kematian yang baik. Ambil nyawa aku di tempat baik. Aku tengah buat benda baik. Kan? Minta masa tu, masa dicabut nyawa kita dalam keadaan baiklah, maknanya kita tengah solat, kita tengah baca Quran, kan? Orang-orang yang mati macam ni besok, ni siapa yang ada pergi haji tahun ni,
Bukan doa tuan-tuan pergi haji meninggal, tak. Takut pula orang, fikir 4 kali, postpone pula. Kan? Baik. Kerana siapa yang pada akhir hidupnya mengucapkan kalimah tersebut, maka itu akan menjadi bekalannya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, ajarkanlah olehmu kalimah la ilaha illallah kepada seseorang yang akan meninggal dunia, kerana pada masa itu dia akan melihat apa yang kamu tak lihat. Masa tu tengah goyang, tengah bingung, nak pegang apa ni. Kata ulama, masa kita nak meninggal tu macam kita tengah berada di tengah lautan yang luas. Dia bayang tak tu? Maka ketika itu kita nak lemas. Nak lemas, kita akan capai apa saja yang ada. Apa yang ada masa tu? Kalau ada la ilaha illallah, itulah yang kita capai. Itulah yang kita pegang. Kalau tak ada, tak adalah apa nak pegang. Lemas macam tu saja. Satu. Yang kedua, uhduru mautakum walakinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah. Pergilah kamu kepada orang meninggal dunia, ajarkan dia la ilaha illallah, beri kepadanya kabar gembira, iaitu syurga. Pergi ziarah orang sakit, bagi berita gembira. Cerita pasal apa? Allah Maha Pengampun. Itu sebab dulu kita dah baca sebelum ni, masa hidup di dunia takutkan manusia ni dengan Allah. Itu kaedah dia. Orang marah, dia kata apa ustaz sentap-sentap cerita mati. Betul, sebab kaedah dia yang Nabi ajar masa hidup di dunia ni, bagi tahu dia apa dia? Ittaqullah. Masa hidup ittaqullah. Masa mati jangan cerita dah ittaqullah ni. Cerita apa? Masa nak mati cerita innallaha ghafurur rahim. Sekarang dia nak cerita, kamu tak takut ke dengan Allah Ta'ala buat macam ni? Tak takut ke tak taubat ni? Tak takut ke semayang banyak tinggal tak qada ni? Tak takut puasa banyak tak ganti lagi? Takutkan dia dengan masa hidup, masa dia sihat. Masa dia nak meninggal besok, kita tahu dah mamat ni. Malam tu dengar-dengar dia nazak. Pagi tadi baru selisih kat kedai Magnum. Jangan tuan-tuan bahasakan dia pula. Pagi tadi pergi Magnum, malam dah nazak tu. Jangan, tak sesuai. Kaedah dakwah je Nabi ajar kita apa? Bila dia tengah nazak malam tu, walaupun kita tahu dosa dia, kita kata innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Dalam hadis sebut. Kan? Sebab kita ni tak layak nak hukum dia, sebab kita pun tak tahu kedudukan kita di mana. Kan? Berita cerita dia tentang berita gembira. Kenapa? Wa inna syaitana aqrabu ma yakunu min ibni Adam indaka zalikal masra. Kenapa kita ajar dia la ilaha illallah? Satu tadi, nak betulkan akidah dia. Yang kedua sebab apa? Ketika itu syaitan tengah ramai kat situ. Ni tipu daya syaitan ni. Minta berlindung dengan syaitan, dengan iblis. Terutamanya ketika sakaratul maut. Ketika nak mati, iblis duduk keliling kita. Ada yang menyerupai para malaikat. Ada? Malaikat tak turun lagi. Dia turun dulu. Iblis, syaitan boleh menyerupai semua makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia pun datang duduk, kita pun ingat-ingat Jibril kot. Dia duduk lama syurga. Otai tu. Dia beribadah di syurga, kata Imam Qutubi dalam kitab kita ni, 8,000 tahun. Bayang tuan-tuan, duduk syurga 8,000 tahun. Memang dia masak sangatlah. Kan? Dia berduduk sebelah, kita pun tengok bercahaya. Wah, aku nak mati ni. Jibril sambut aku, rupa bukan. Syaitan duduk di situ. Paling kurang pun syaitan akan menyerupai kedua ibu bapa kita.
Mak kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, dia datang duduk kita sebelah tu. Tu kalau tuan-tuan tengok, orang nazak ni dia akan bercakap. Ini Nabi kata, kamu tak nampak apa yang dia nampak. Sebab ketika itu, Allah dah buka dah alam akhirat. Sebelum ni kita dah baca dah, alam malakut, alam jabarut, kan? Dah buka dah, ketika tu dah boleh nampak dah malaikat. Tak ada apa lagi dah. Clear depan mata nampak. Boleh nampak dunia, boleh nampak akhirat. Dua-dua boleh nampak. Maka ketika itulah iblis akan menjalankan tanggungjawab dia. Last untuk dia gelincirkan akidah kita. Ada tak orang yang tergelincir ketika itu? Ada. Dengan tipu daya dia. Datang mak dia, kan, dia kata, wahai anakku, sebenarnya mak ni agama Nasrani, tinggalkan Islam ni. Mak dulu silap, dia kata, sepanjang hidup akhir hayat tu mak beriman dengan agama Nasrani. Dia tipu kita. Betul lah mak, kita kata. Bukan mak itu, kan? Nak tak ikut mak? Nak, kita kata. Habis. Padamlah identiti Islam kita dalam IC tu. IC mana? IC akhirat. Kan? Walaupun kita dikebumikan di tanah perkuburan Islam, disolatkan, dimandikan, pada hakikatnya kita sudah pun tergelincir akidah. Kan, waliyazubillah. Tu tipu daya dia dahsyat. Berlindung. Tu sebab Nabi suruh baca banyak-banyak doa berlindung dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca banyak-banyak. Jadikan sebagai amalan. Baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Rasa was-was baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terkejut. Jangan melatah ya. Kan? Ayam mata, ayam mata. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab itu semua gangguan je tu. Orang latah, orang apa. Kita jangan kacau orang latah ni. Jangan kacau. Nanti dia jadi lagi teruk. Teruk satu hal. Satu lagi, dia jalan-jalan masuk syaitan. Kita suka sangat mengacau orang tu. Kan? Satu lagi yang gemar buat orang terkejut. Tak? Surprise. Semua terpanjang gitu. Surprise. Apa surprise tu bang? Abang bawa madu. Langsung surprise lah kan. Baik. Syaitan datang. Ramai syaitan? Ramai. Dalam riwayat kata syaitan bukan datang seorang, banyak. Sehingga yang paling ramai ada 72 rombongan. Makin besar, makin kuat tipu daya dia. Lama kadang-kadang kita tengok orang nazak lama kan. Tengoklah dia menghadapi tipu daya syaitan tu macam mana. Datang kan. Itu sebabnya ketika itu kita ajarkan talqin. Ketika syaitan duk dakyah dia, keluarlah ikut mak. Mak pun akhirnya taubat juga. Mak masuk Nasrani. Alhamdulillah, mak insaf, dia kata. Kita ketika tu kata nak ikut, tiba-tiba dengar orang sebut la ilaha illallah. Lari syaitan. Kita pun sebut la ilaha illallah. Syaitan lagi dah ke? Tak, datang lagi. Ni perangai dia ni. Yang tak pernah putus asa. Kan? Tu sebab petua, orang tertua aja, bila anak menangis, baby lah menangis. Anak-anak kecil menangis, yang ada anak kecil. Kalau abah dia pun menangis pun boleh buat ni. Abah dia menangis malam. Nangis. Azan kan 7 kali. Dukung budak tu. Dukung budak tu azan. Tak payah kuat lah. Bagi budak tu dengar je. Jangan satu taman je. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah dia akan senyap. Kalau betul dia senyap, maknanya budak tu ada gangguan. Budak-budak ni dia bersih. Kadang-kadang dia boleh nampak. Terbuka hijab kan. Dia boleh nampak. Kan.
Kan kita habis azan kan, dia nangis balik. Datang balik, dia kacau lagi. Macam tu lah. Tak? Tapi kadang-kadang bila dah panik ni dia jadi lain pula. Ingat nak azan, terbaca takbir raya. Kan? Terbaca takbir raya. Gelak iblis tu. Raya dah habis bro, dia kata. Saya ada lagi ni, seminggu lagi rumah terbuka orang jemput. Tak tahulah sampai Zulhijjah kot. Tuan-tuan pun ada kan? Tak salah pun, pergilah. Pergi makan je pun kan. Aduh. Okey, syaitan datang. Tu sebab kita ajar. Tu sebab masa ni juga disunatkan kita baca Yasin. Baca surah Ar-Ra'du. Sebab apa baca? Tu sebabnya gangguan iblis datang tu. Iblis ni datang dengan tipu daya. Masa itulah kita baca Quran. Dua surah ni, surah Yasin, surah Ar-Ra'du. Kita bacakan. Masa tu tipu daya syaitan. Paling utama ketika kita tengok dia di kemuncak tu. Tanda-tanda tu dah ada dah. Contoh napas dia dah nampak turun naik kan. Tu time tu last tu. Tu last. Sebelum ni dia diam je kan, nampak biasa je dia bernapas. Tengok pula dekat dada ni macam dah ada lekuk sikit. Kalau letak air tu kan, dah boleh letak air kau takung kat sini. Boleh tengoklah dada ada lekuk tak. Kat sini dia lekuk kan. Tengok dia mula tarik tu, dah susah nak tarik dia tu. Tak tahu berapa kali boleh sedut lagi tu. Kan, maka tu kita pun baca Yasin. Baca jangan macam tilawah Quran. Tu satu hal juga tu. Ada saya pergi tu daripada luar saya dengar bunyi punya kuat orang mengaji. Tak betul. Baca untuk orang yang setengah nazak ini tak perlu kuat-kuat. Cukup untuk kita dengar. Bukan si mati dengar. Kan, dia berbeza dengan baca Yasin malam Jumaat, lain. Tu boleh baca kuat lah, tak apa. Ini baca untuk si mati tu perlahan je. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Ada orang tu tak sompek, baca tahlil terus. Kawan tu terkebil-kebil lagi kan, tunggulah dulu. Aduh, advance betul tu. Macam-macam ragam. So kita baca surah Ar-Ra'du pun boleh. Sebab apa tujuan kita baca tadi? Nak halau syaitan. Tu sebabnya bila nak letakkan orang yang nak meninggal ni, pastikan di tempat yang bersih. Sebab kita nak malaikat yang datang. Kan, datang malaikat. Tu sebab jangan mati tempat tak bersih lah. Sebab malaikat tak suka benda yang kotor. Tu sebab orang dulu dia akan bakar kemian lah, dia akan letak wangi. Sebab apa? Malaikat suka yang wangi. Kan? Suka yang wangi-wangi. So sebabnya kita bila orang nak meninggal ni saja, kita tengok nampak dah tanda-tanda dia tu, napas dia tu pun dah macam kan, dahi dia pun dah berpeluh kan, duduklah mekon tapi berpeluh-peluh dahi dia, dah ada tanda-tanda tu. Kita pun baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kita baca nak halau. Sebab iblis, syaitan baca kuat ke, baca dalam hati ke, dia dengar. Kan? Tengok. Dia dengar saja bacaan. Dia memang kalah lah dengan Quran. Dia terganggu dia. Sebab ketika itu dia nak menjalankan tipu daya dia terganggu. Ada bacaan kita tu. Tu dua senjata lah. Satu senjata, talkinkan dia dengan la ilaha illallah. Yang kedua, baca Al-Quran. Dan ketika itu telinga dia sangat sensitif. Jangan bercakap. Dalam rumah tu janganlah. Sebab dia akan dengar macam-macam bunyi tu. Kita punya deria pendengaran ni akan meningkat bila kita berada dalam keadaan nazak. Cukup sensitif. Dengar bunyi orang gelak, kan? Dengar bunyi orang yang kat dapur tengah goreng kuitiau. Aduh, semak kita masa tu kan. Kita sendiri pun tengah
Allah, tengah macam-macam ni orang kata, tengah bingung lah. Baik. Para ulama mengatakan bahawa mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah adalah ketentuan secara turun-temurun oleh orang Muslim. Setiap Nabi akan ajar kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya mengucap kalimah la ilaha illallah, maka akan masuk syurga. Saat kita sampai ke apa? Pukul 8 Sampai pukul 8. Senyum bagus. Okay, tak ada gurau-gurau. Nanti Isra' kita berhenti lah, berapa minit lagi lah. 7:10 boleh lah kita berhenti Biasanya kuliah subuh sampai ke berapa Ustaz? Sampai syuruk lah kan. Ingat Ustaz dia sampai duha sampai ke 11. Baik, oleh kerana itu orang yang akan meninggal dunia sebaiknya diingatkan untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Zikir tuan-tuan saya dah bagi sebelum ni. Paling kurang satu hari berapa? 1,000. Boleh la ilaha illallah, tak sampai setengah jam. Tak sampai setengah jam. La ilaha illallah, la ilaha. Lepas subuh elok baca. Lepas asar elok baca la ilaha illallah. Besok kita meninggalkan, ahli keluarga kita buat tak tahlil? Buat tak? Buat. Berapa dia tahlil untuk kita? Ada 1,000 lah. Paling banyak 100 lah. Itu kalau berani Ustaz. Kan? Dan orang buat tahlil hari-hari ke? Tak ada. Kan? Setahun sekali lah. Mula-mula je lah 3 hari, 7 hari. Dia buat. Dia teragak dia dah buat. Dia ingat kita buat berapa hari ni? 3 hari dia kata. Nabi tak suruh pun buat 3 hari. Tapi kita lah nak buat 3 hari kan. 3 hari, betul kita nak buat 7 hari. Sebab kita rasa nak bagi bekalan kepada besok kita akan baca tu kenapa kita buat 3 pun semua tu. Hubungan kita dengan si mati. Kan? Dah lama, dah belum sampai setahun lagi. 8 bulan, 9 bulan. Tak ada dah. Betul tak? Senyap. Tak cukup bekalan kita kan. Tu saya kata, kita tahlilkan diri kita sendiri sebelum kita meninggal. Setiap hari buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Orang yang istiqamah dengan la ilaha illallah ni sampai boleh buat 70,000 satu hari. Kan? Tanya Tok Guru ni berapa buat, dia kata 70,000. Aduh, dia boleh buat. Kita nampak macam senang tau. 1,000 tu pun kadang-kadang kalau tuan-tuan beramal besok kan buat, payah nak dapat. Kan, nak buat. Mula hari pertama buat, hari ni boleh buat. Besok pagi dia akan ada hal lain. Dia akan sibuk pula dah kan. Sibuk dengan itu, dengan ini kan. Sebab mengingati Allah Ta'ala ni satu nikmat kan. Nak ingat Allah Ta'ala ni satu nikmat yang dia bagi kat kita. Kalau dia tak bagi, tak boleh, tak dapat. Baik. Daripada pujuk rayu syaitan yang akan merosakkan akidahnya. Itu satu. Baik. Soalan yang kedua, sampai bila nak baca talqin? Nak ajar mayat ni, la ilaha illallah ni sampai bila? Apabila orang yang akan meninggal dunia boleh membaca talqin sebanyak 1 kali, maka janganlah kamu suruh lagi untuk mengulanginya sehingga pagi tiba. Sekali cukup. Jangan duduk kat telinga dia tak berhenti-henti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Marah dia. Kan? Dia dengar. Syaitan akan mainkan peranan dia balik semula. Dia ni pakar konspirasi ni. Syaitan akan kata, tengok, aku dah cakap Islam ni susah. Tak berhenti-henti tu dia kata. Kita pun masa tu tengah stres. Kan? La ilaha illallah, la ilaha. Dia kata, tengok tu. Hidup susah, mati susah. Nang bertinang, kuih bertikui. Dia kata. Kita pun masa tu jadi, betul juga kan. Lala kita marah. Kita marahlah kan. Adalah. Memang dia nak timbulkan kita macam tu. Sebabnya kita baca, bila dia ikut je, la ilaha illallah, kita pun diamlah.
Selagi dia tak bercakap soal benda-benda lain, biarkan dia. Dikira itu adalah akhir kalam dia. Macam dulu kita orang yang ditidurkan masa COVID dulu kan. Ada misi tanya, doktor tanya. Dia kata, "Ustaz, macam mana orang yang kita nak tidur COVID ni?" Dia tanya kan. Saya kata, ajar je lah sebelum dia tidur kan tu. Habis kalau dia meninggal lepas tu 2-3 minggu tu, macam mana Ustaz? Dikira itu akhir kalam dia lah. Kan masa dia tengah sebelum dia tidur kan tu akan diajar. Besar saya kata pahala tu bisi, ajar dia. Ajar pakcik ikut saya ya. Siapa yang pernah kena tidur dia tahulah. La ilaha illallah. Lepas tu dia pun hayal terus. Kan kalau sedar alhamdulillah, sedar saat. Kalau tak sedar innalillah. Kan mana akhir tu. Para ulama tidak suka memperbanyakkan talqin. Para ulama kata dia tak suka ulang banyak kali ni. Jangan diulang banyak kali. Bagi orang yang akan meninggal dunia, apabila orang yang akan mendunia tersebut telah faham. Dia dah faham dah, dia dah sebut dah, kita dah dengar dah la ilaha illallah. Satu. Kalau orang tersebut, kalau dia tak sebut Ustaz. Kan, dia ni tidur, tengah tidur. Kan, dengan wayarnya, dengan apa, kita bisikkan saja di telinga dia. La ilaha illallah. Dia dengar tu, kita bisik. Ibnu Al-Mubarak berkata, ajarkan orang yang meninggal dunia dengan bacaan talqin. Jika dia mengucapkan kalimah tersebut, maka tinggalkan dia. Tengok. Ibnu Mubarak kata apa? Kalau dia dah mengucap, dah cukup. Ulama tak suka ajar banyak kali. Kan? Dia dah mengucap dah. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, perkara tersebut dilakukan kerana jika si mati diajar terus menerus, tak berhenti-henti kita duduk kat sebelah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca tak berhenti-henti, maka dia akan merasa bosan. Ni kata Abu Muhammad Abdul Haq. Dia kata, sehingga syaitan dengan mudahnya, nampak tak tipu daya syaitan tadi, menjadikan lidahnya berat untuk mengucap talqin tersebut. Syaitan akan mainkan tipu daya dia, sehingga tak boleh nak mengucap. Itu sebabnya antara orang yang tak boleh menyebut kalimah la ilaha illallah, sebab apa dia? Orang yang derhaka pada ibu bapa. Hati-hati. Kan di akhir hayat tu nak sebut la ilaha illallah, tak boleh nak sebut, dia jadi keluh. Satu. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang fardu. 3, kita zalim dengan orang, aniaya orang. Doa orang ni bahaya kan? Jangan niaya orang, jangan zalim kat orang. Parah kita besok. Masa hidup ni okey lah. Masa kita nak mati tu, aduh, doa dia kan? Doa dia. Apalah cakap, apalah dia buat saya macam ni. Cukup dah. Itu jadi doa dah tu. Kenapa dia buat saya macam ni? Kan? Berat. Perkara tersebut, dia kata, mengajar orang la ilaha illallah, la ilaha illallah ni tak boleh berhenti. Kata Abu Muhammad Abdul Haq ni apa dia? Boleh menyebabkan su'ul khatimah. Asal tadi nak bagi dia la ilaha illallah tu mati husnul khatimah. Tapi sebab kita ni tak berhenti-henti duk tekan dia, akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Abu Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibnu Al-Mubarak berkata, talqinkan aku jika aku meninggal dunia, kata Al-Isa ni, dan berhentilah setelah aku baca talqin 2 kali. Al-Hasan pula kata, talqin aku besok kalau aku nak meninggal, so aku lupa, tolong talqinkan aku. Tapi kalau aku dah ikut 2 kali, cukup. Jadi rumusan yang kita nak sebut apa dia? Ulama paling banyak suruh talqin ni 2 kali saja. Ataupun kita dengar dia dah ikut, sudah memadai. Kan? Sudah memadai. Tu kata tadi, siapa yang di akhir hayat dia boleh sebut dengan lancar. Baik. Mereka
Diriwayatkan daripada Abu Nuaim bahawa Abu Zur'ah berada di pasar bersama Muhammad bin Salamah. Ni antara ulama hadis ni, Abu Zur'ah ni. Alim sungguhlah. Sedangkan Al-Munzir bin Sazan dan beberapa ulama sedang bincang hadis. Bincang hadis apa? Hadis talqin. Kan? Tengah duduk-duduk, tengah bincang hadis. Cerita apa? Cerita yang kita cerita ni lah. Talqin nak baca berapa kali, 2 kali, kalau ulang banyak kali, cerita macam mana. Tengah mereka berbincang ni, datanglah Abu Zur'ah ni lalu. Tengah-tengah Abu Zur'ah ni lalu, mereka ni tengah baca hadis tu berhenti. Sebab apa? Yang datang tu Tok Guru besar. Baik. Macam kita ni lah, tengah-tengah ngaji, tiba-tiba Tok Guru, Tok Mufti datang. Berhentilah adab kita kan. Kan? Maka mereka berkata, wahai sahabat kami, marilah sama-sama duduk. Kan? Tok Guru besar Abu Zur'ah berkata, masa tu dia di pasar, dia kata apa? Sebab orang dah cerita, dia pun duduk sekali. Apa cerita ni? Katanya. Dia kata kami tengah bincang hadis tentang talqin. Maka Abu Zur'ah pun baca satu hadis. Dia kata apa? Man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang pada akhir perkataannya mengucap la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke syurga. Wa fi riwayati haramahullahu ta'ala 'alan nar. Dalam hadis yang lain disambung lagi apa dia? Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Dahsyat tuan-tuan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Shubrumah, dia berkata, aku bersama Amir Al-Sya'bi mendatangi seorang yang meninggal dunia. Satu hari pergi ziarah seorang yang meninggal, orang yang tengah nazak lah. Al-Sya'bi kemudian berkata kepada orang tersebut, bersikap lemah lembutlah kepada orang sakit tu. Ajar dia elok-elok. Nak talqin orang ni macam mana? Tak payah jerit-jerit, tak payah kasar-kasar, lembut-lembut je. Bisik kat telinga dia. Pelan-pelan. Tu sebab ilmu tentang orang orang nazak ni kita kena belajarlah. Besok orang tu nazak, kita tanya nak minum air, dia pun ngangguk. Kita pun ambil cawan macam ni bagi kat kawan tu minum. Dia boleh minum kat kawan masa tu? Tak boleh. Kesian kawan tu. Kan? Dia nak minum. Kalau dia boleh sedut, ambil straw, letak straw. Abah nak minum ke abah? Sebab masa mati tu sangat dahaga. Sangat dahaga kan? Ni tanda-tanda dah ni, dah sebut tanda dah ni kan. Kita pun ambil cawan, ambil straw, tengok dia boleh hisap tak. Kalau air tu naik, maknanya dia boleh hisap lagi. Tapi kalau dia sedut, sebab dia rasa macam boleh hisap. Rasa macam boleh, tapi dia sedut tu dah tak naik dah. Ini tanda tuan-tuan dia sedut tak naik. Maka bila kita tengok tak boleh tu, kita ambil sudu. Kita akan alami benda ni, kita sendiri atau ahli keluarga kita. Bila kita bagi straw letak, dia tak boleh nak sedut dah. Dia maksud tu dia nak bengih tu. Biasa boleh sedut, hari ni kenapa tak boleh sedut? Biasa nak marah lah. Kita pun ambil sudu, letak kat bibir dia. Tengok bibir ni, tu sebab siapa jaga orang nazak, tengok bibir. Kalau bibir tu dah pecah, kawan tu nak minum, tak payah tanya dah. Kadang kita datang tengok, berapa lama ayah aku ni tak minum lah. Dia tak minta, ustaz, la ilaha illallah. Takkan dia nak order Nescafe satu. Kawan tu tengah, kau bagilah, dah tengok dah kering dah kan. Dah kering dah kawan tu dah. Ambil, bagi letak. Tanda paling kuat ialah bila dia letak air kat bibir, air itu mengalir keluar. Tadi dia tak boleh sedut. Yang ni lagi parah lah ni, dia tak boleh telan. Ni dah makna dah tak boleh apa lagi dah. Dia tak boleh nak masuk air. Masa tu macam mana lah tuan-tuan, badan kita ni fit, jogging 45 km, naik basikal 150 km. Time tu tiba-tiba sistem badan kita akan down. Kan Allah Ta'ala bila dia nak buat kejap kan kita duk fikirlah masa tu, arwah ni jogging
Berapa jogging? 21 km. Ush. Arwah niat bersikal lah. Berapa niat bersikal? 150 km. Kita duk fikir kita. Tapi Allah Ta'ala bila dia nak dia nak kejap je dia buat. Time tu juga total loss. Kan? Tiba-tiba doktor kata paru-paru dia dah, kita kata patut dia tak boleh minum, dia tak boleh apa. So bila kita tengok air keluar je kan. Tu di situ kekuatan kita tu. Jangan nangis masa tu. Kan? Jangan nangis depan dia. Jangan kita ayah, budak dia kan. Sebab ketika itu kita kena kuat untuk dia. Kan? Sebab Tuhan dah tunjuklah. Sebab apa tak boleh masuk air tadi? Sebab rezeki dia di atas muka bumi ni dah tamat, dah tak ada dah. Allah tak akan izinkan walau setitik pun. Bila Allah kata rezeki kau dah habis, setitik pun tak akan masuk. Doktor pun tebuk lah wayar apa semua. Tak, dia tak boleh. Kalau Allah kata rezeki tak ada dah. Tinggal oksigen je. Oksigen pun berapa kadar lagi tu? Berapa liter lagi tu? Kan? Berapa kilo lagi tinggal? Mana dia sedut yang tu habis ya? Tak ada dah. Habis. Walaupun dalam dunia ni ada oksigen, tetapi oksigen kita sudah pun direzekikan setakat itu sahaja. Tak boleh nak sedut lebih-lebih dah. Kan? Baik. Jadi Asy-Sya'bi ni tadi, dia pergi pada orang ni tadi, kawan-kawan dia lah. Dia kata ajar dia elok, maka talqin lah elok-elok. Pegang, picit tangan dia sikit-sikit. Bang, ikut saya bang. Kata Asy-Sya'bi ni lah. La ilaha illallah. Ajar dia talqin. Tuan-tuan, orang yang tengah nazak ni kata apa? Bila dibaca saja la ilaha illallah tu dibaca apa? Dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Disebut orang ajar dia talqin, dibacakan dalil pula. Kan? Ada ulama yang diajar ketika ayat dia la ilaha illallah, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhiru kalam la ilaha illallah. Mulia tak tuan-tuan? Bukan baca la ilallah tu je, dia baca Al-Quran, dia baca hadis. Makna hidup di dunia tu, sebab kalimah syahadah ni benda pertama yang kita kena usaha. Dia ada 8 tingkatan kan? Ada 8 tingkatan. Benda pertama kena usaha ialah tahu. Sebab Allah Ta'ala kata lam, tahu, belajar, bagi faham. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu saja untuk kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, ada apa-apa nak bincang? Sebelum tangguh, saya janji nak habis 7.10 lah tepat. 7.10, 7.5. Mana tu ni? Yang ni. Tak ada Alhamdulillah. Saya suka tu, jangan ada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallahul alimul azim. La ilaha illallah.